Okey, kita nak makan ni. Makan tengah hari campur makan petang. Oh, mama pegang ni. Alia. Oh, ada ni. Terima kasih. Jamuran. Ini katanya famous dengan jamuran tu cendawan lah. Cendawan. Dia banyaknya tu. Ni stand. Ini cendawan-cendawan yang jamur. Oh, lingsi. Gado derma. Ni gado derma. Tu banyak tu. Jamur tiram, jamur kancing, jamur kuping. Okey, kita dah masuk ke kedai restoran cendawan. Dipanggil jamuran di bahasa Indonesia. Enoki. Omah oblong. Bilang batik kan? Sampai di ni buat kainnya. Buka baju banyak-banyak. Oh. Nanti baju ada tu lah. Ada apa? Baju. Ni baju, ni buat baju. Cantik tu buat. Jadi persilakan rekan-rekan semuanya, selamat sore, selamat datang di rumah Profit Capital. Dipersilakan hadir yang di area sebelah barat, di area sebelah barat atau di area sebelah kanan. Disediakan kaos dengan harga paket promo 100.000 dapat 6 helai, silakan 100.000 dapat 6 helai. Untuk ukuran anak-anak maupun ukuran dewasa boleh dicampur. Bahagia. Okey. Ya, selamat datang ke Indonesia. Saya. Ini berapa dah satu? 85. Kalau itu bisa dicuci nanti. Aisyah, yang mana? Oh, kita sekarang sudah sampai di Kilang Bakpia.
Bakpia Patok. Yang famousnya di sini, tadi driver kata sini bakpia Patok 25. Ini yang famous. Di tempat dia buat. Oh ni ah. Itu tempat buahnya. Ya. Boleh dilihat je. Meja apa ya? Oh, kita tengok tempat. Ha? Oh, pakai saja. Okay. Dalam pakai berapa? 3 rasa keju coklat tanas. Ni. Ya, ada 3 macam rasa. Isinya 15. Ya, isinya 5 keju, 5 coklat, 1 ananas. Oh, macam-macam campur. Ya. Beli yang Tahannya 10 Ini hari. balut ya. beli yang ni semua rasa dia. 15, 5, Harga 35. ada 3 rasa. 5 Ya, 5 keju, 5 coklat sama 5 nanas, tahannya 10 hari. Tempat yang hijaunya tahan 4 hari aja basah. Tahan 4 hari saja. Oh, 4 hari saja. Yang ini 10 hari, tempat yang hijaunya tahan 4 hari aja. Oh, ni. Kami tahan 10 hari. Nanas. Bakpia susu. Sedang bakpia. Yang ini kering terus warna hitam. Ada keju sama coklat. Satu kotak sama. Adik jatuh ni. Tahan 4 10 hari. Kau ada tulis kat dalam tepi kotak tu. Tepi kotak dia ada tulis. Oh ni, ayah ambil sedap ke? Enak. Ada tadi premium. Itu ah. Ni sini awak nak patok. Ni. Tu bunga ni ah. Comel. Okey, kita di jalan Malioboro. Tengok palang tu ikut depan. Indonesia dia jalan tu. Tu on the way ni yang kata tadi. Banyaknya kuda. Tujuh kaos 100,000. 7 lay 100. Oh ni? Mama. Ni murah ni 7 lay 100 ya. Sana mahal lagi. Mana mama? Ha. Itu tadi. 16,000. Oh ni ada saiz. Ini ada saiz dik. Tu S dah. Okay, ini welcome to Yogyakarta, Malioboro Street. Jadi kesimpulannya yang kami boleh buat, banyak bahasa dia, bahasa di Indon ni dia ambil petikan daripada bahasa Inggeris.
Ataupun bahasa Inggeris yang ambil daripada bahasa Indon, saya pun tak tahu. Wallahu alam. Sebab kalau kita tengok kat sana dalam cashier dia kata kasir, evacuation evakuasi. Okey. Oh, tak apa. Lagi apa lagi dia kata, bahasa apa lagi? Cuba Mira. Sibuknya jalan. Banyak sibuk. Oh, Mas Kami. Kat sana tu ada apa? Kat sana macam kedai-kedai biasa kan tu? Kat sana macam kedai-kedai biasa sikit. Masuk ni Macam hari Minggu je. Ramai, malam ni ramai. Padahal hari malam ni hari Isnin, malam Selasa, tapi Sekolah maksudnya ada apa ada. Tadi dia kata sang kata buka ulang. Kan kita jumpa tadi budak pakai baju sekolah tadi. Ini dia sebab dia macam bangunan ni kot, dia ni kan. Ni tengok sini. Ni dapat macam tu. Tu dia. Kita di Malioboro. Dari mana? Tempat tu. Asian Market. Ni bukan tulisan Siam, ni tulisan Jawa. So ke tu 3 pieces 50,000 kan? Tadi lagi ya, 7 pieces satu. Mana? Beli baju tu lah. Sampai huni ukuran apa? Ada banyak. Malioboro, Yogyakarta.
kosong ya? Berapa orang kak? 10 orang. 10 orang mau lesehan atau bangku? Bangku ha. Bangku aja. Ini 10 orang ini. Aduh. Ini mana? Oh, ada nasi bungkus pada kan? Meja-meja dan mereka request. Mereka tanya nak lagu apa. Nak try kopi Jos kopi arang. Okay, ni dia. Kita sampai kami nak rasa kopi Jos. Bukan extra Jos. Tak panas kan? Panas kan?